hal ini betul saya boleh katakan beliau adalah seorang suspek lah dalam kes ini. Kerana pertama, Seksyen 36 telah diberikan kepada beliau untuk membuat penyerahan harta, dan yang kedua, bila terjumpa wang ini dan beliau antara yang dikaitkan, maka kita perlu mendapatkan penjelasan daripada beliau tentang penjumpaan wang ini. Adakah bekas ketua setiausaha Datuk Nazimah juga akan diambil keterangan berhubung kes ini dan difahamkan dia berada di luar negara setakat ini, macam mana? Macam mana you tahu dia luar negara? Berdasarkan semua dan setakat ini percakapan beliau telah pun diambil dan tidak pernah lagi kita terpaksa memanggil beliau daripada luar negara. Dia berada dalam negara ini. Yeah. Around that MECC is doing like a selective prosecution. Do you think this is selective? I just pass the question back to you. Return back the question to you. Do you think this is a political selective investigation?